Hai Mamis, hari ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak pakai stokin kompres dengan menggunakan teknik inside out dari tumbai. Step yang pertama, kita akan masukkan tangan sampai ke tumit. Tumit ni berada dekat kawasan tangan kita yang kat sini. Kita akan keluarkan dan berhenti dekat bahagian tumit tadi. Okay? Bahagian tumit ni di bawah. Hingga bahagian tumit ni berada dekat bahagian sini. Melepasi ya. Yang terakhir, kita tarikkan yang selebihnya tu. Kita tarik sampai atas. Ulang yang sama untuk kaki yang sebelah lagi. Subscribe Tumbayi sekarang untuk korang dapatkan banyak lagi teknik-teknik lain. Bye. Subscribe akaun Tumbayi sekarang untuk korang dapatkan teknik-teknik Tumbayi yang lain. Teknik-teknik